Kelebihan emas untuk peniaga. Untuk tumpuan yang sedang berniaga secara kecil-kecilan ataupun sederhana tapi masih belum ada aset emas, boleh target dapatkan item 100 gram macam dekat tangan saya ni sebagai aset bisnes. Kenapa kena buat macam tu? Boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. 100 gram ni tumpuan kita jadikan sebagai simpanan modal dan keuntungan dalam bisnes kita. Hari ni 100 gram dekat tangan saya ni tumpuan, nilai dia dah cecah hampir RM60,000. Kenapa kena alihkan modal dan keuntungan ke dalam bentuk emas? Sebab kerap kali modal pulangan bisnes digunakan untuk operasi bisnes. Sebagai contoh, untuk bayar sewa ataupun gaji pekerja. Bila sampai masa untuk kembangkan bisnes atau keluarkan modal, ramai peniaga terpaksa gunakan simpanan ataupun dapatkan kewangan daripada luar dengan pinjaman bank. Semua ni dapat dielakkan sekiranya kita alihkan modal dan keuntungan dalam bentuk emas. Dengan gold bar 100 gram ni tuan-puan, kita boleh pajakkan di mana-mana aranu untuk dapatkan pinjaman. Bila dah dapat pinjaman nanti, kita boleh gunakan modal tersebut untuk kembangkan bisnes ataupun bayar pembekal. Yang menariknya lagi, bila alihkan modal dan keuntungan ke dalam bentuk emas, secara tak langsung kita dah tambah modal dan keuntungan tersebut sebab harga emas ni tuan-puan makin meningkat. Jadi, untuk tuan-puan yang nak saya bantu dapatkan gold bar 100 gram macam dekat tangan saya ni, boleh isi beg biru dekat bawah atau rujuk pin video cara mulakan simpanan emas dengan syarikat Public Gold dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ni? Jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.